Lepas tu kita Lepas tu pula di keang mai buat selit masuk perang. selit masuk. Cop. Sudah. Ni sal lagi. Salah sini. Ya. Salah. Ya. Gapo ni duduk siap. Cocok di batik pisau. Pasal tengok tak? Kita tanya supir atau cara-cara gapo tak? Pelik-pelik dah saya pertama juga tengok. Supir. Ya. Gapo duk pocok di batik pisau ni? Lebih atau anak mana nak ni? นี่เทคนิคการปักชำโดยใช้ต้นกล้วย Makna tu kita dok pak cam pocok tu kita pocok oleh plastik. Pocok oleh plastik, lepas tu kita buh tanah, buh nate sabuk ni pisah mana tu. Pak kita kena jiru hai nah. Pak kalau pocok oleh pisah tak ada kena jiru ha. Tak dah. Sebab dia basah tak mau dah. Sedang buat pisau dia ada air dah. Ya cun, cun dalam tu. Nanti start. Dia pipi outing ke tahu itu. Lagi be jab itu. Dah. Tu mai tengok lagi mana. Ni. Pertama tengok ni. Dah. Ilmu baru lah, ilmu baru saya. Mai sini duk belajar juga untuk nak ayat boleh dah nak klik nane masa depan ke apa nak klik. Wi paho 5 mek kita lebak lagi dah dah. Ni. Nah. Ni ton mulberry. Mulberry. Kita kerak daun waktu bek habis dulu. Kerak daun waktu bek. Untuk kita nak pak cam. Kerak daun habis. Kerak daun habis. Betul? Kalau kita tak kerak daun tu dia nak kehek air tu bek buat hong dia tak urang. Lepas tu kauที่2 tu kita kena tengok atau pisah nak tebal agak atau sebulan lebih. Jadi kita tak saya mana lah dah. Tak saya. Jangan kita tak je lah dah. Kita tong tak. Bagi kita tebal pisah hak ni duk lagi. Kalau dia tak tubik akar lagi pun dia boleh duk sebab kita tebal tara ni. Kita pocok bawah bawah tubik akar ni kita kerak belah mek buat tubik akar lagi. Gibuh plastik kaki tanah apa ikutlah. Faham tak kita? Lepas tu kauที่2 ni kita kerak dah. Cara kerak dah buat Fatih tengok. Ni buku ya ni. Kita kerak di bawah pada bukuประมาณ 1 sen. Buku. Nah buku ni dia nak tubik akar kat ni. Hak ni pasupon ni kerakประมาณ 1 sen lah. Misalnya tu 2 lah tapi okey. Lepas tu bol lepas ada tu kita nak kelar apa boleh lah ni. Kelar lah ni untuk koyak tubik. Kulit ya dah. Kulit. Apa boleh? Boleh juga. Boleh. Akar mudah tubik sikit. Akar mudah tubik. Baik ni apa boleh? Pasal lagi kita kacik. Kacik uya jadi gelong ni. Pengsor belah tengah. Ni kacik uya. Kacik. Ni wi chong kai tubik dah. Wi chong akar tubik. Apa boleh juga. Tapi 2 ทั้ง 2 แบบหลังจากนั้นนิ่งน้ำยาเร่งราก ni wi akar dia banyak tubik.น้ำยาเร่งรากni mudah-mudah aja. Mek Livita ataupun Red Bull kalau hana boleh belajar boleh sana. Kosek tapi boleh bekah yo mulut besar sikit mudah nak Allah. Nak celuk. Mudah nak celuk lah. Tu. Kalau kita celuk macam ni sudah okey. Dah. Lepas tu kita lock wire kering lah star. Takut basah dah ya tak ada nak serah ke. Wire kering. Agak tu wire kering dah ni nah. Lepas tu mek bisa ujung tajam. Bisa ujung tajam. Tebuk wire di keang mai buang. Ini. Gadah. Tebuk wire di gadah. Tebuk ni lah. Mula-mula kita tebuk betul-betul proof masuk. Agak tu wi celuk batai ya ni nah.ประมาณ 2 inci 3 inci 2 inci. Lepas tu kita lepas tu pula di keang mai buat selit masuk perang. Selit masuk. Cop. Sudah. Ni sal lagi. Salah sini. Ya. Kita tebuk. Lepas tu kita buat keang mai gadah. Selit. Mak berapa hari nak tubik akar tu? 20 hari. 20 hari dah. Kadang-kadang tubik akar dulu. Beladuk situ. Kalau pisau tak tebal lagi lah. Kita duduk sini, biar tubik pucuk ni banyak sikit tu. Kita kau tebal. Kita kau belah. Kita belah tu, tulis kat tubik. Pas cara dia kita tulis biar di stokor, kita aneh dulu kan. Masa buat tubik kau ni, ya hancur. Yalah dah. Yang ni kita nak kerak ni dah. Kita nak kerak ni dah. Stokor lu dah. Gibuh le. Gibuh dah le tanah halu tak apa. Kita kerak dia di stokor ni tanah lu dah. Pas dia wak wi segar pahong ya akar pun mudah tubik, lepas tu bagi tanah, pahong kayu pun tak liuk. Nah, เป็นเทคนิคใหม่ Mudah. Dah. Ilmu baru boleh cuba buat supir dah. Ya. Tak ada masalah tak ada panah. Boleh terus buat dak. Terus buat dulu. Mudah. Mudah-mudah. Tak ada payah sikit abuk. Boleh juga.เอากลับไปทำได้เลย Terima kasih.